Okey, dalam video ni kita nak tengok dua benda So yang pertama sekali adalah bila kita susun bateri siri dengan selari. Satu lagi adalah kalau kita nak tengok cara nak buat soalan dalam exam dia nak tanya macam mana. Okey, jadi sekarang ni pertama sekali kita tengok kesan sambungan kalau dalam siri. Okey, siri formula dia sama je. Okey, first sekali adalah setiap satu ni adalah DGE. Okey, lepas tu dalam ni ada R1 dan R2. Rintangan dalam lah sebab benda ni merujuk kepada dalam sel. Jadi kalaulah soalan kata berapa total E dia, total E adalah E1 tambah E2. Okey, dan R pun sama, R1 tambah R2. Dan kalau korang perasan sebenarnya ni adalah sama dengan yang kita belajar siri selari tu. Cuma simbol je berubah. Kalau hari tu kita buat V sama dengan V1 tambah V2. Kat sini R sama dengan R1 tambah R2. Okey. Lepas tu contohlah katakanlah setiap satu ni adalah 1.5 V. R dia setiap satu adalah 2 ohm. Jadi kalau nak dapatkan total E kita akan buat 1.5 tambah 1.5. So kita akan dapat 3 V. Tapi kalau kita nak dapatkan R, kita akan buat 2 tambah 2. Dapatlah 4 ohm. Okey. Kalau susunan selari pula, macam yang kita belajar dalam litar selari, V1 sama dengan V2. Okey, tapi R pula 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. So, katakanlah nilai yang sama. So, E kita adalah 1.5. Kat sini, E1 kita adalah 1.5. E2 pun 1.5 V. Okey, lepas tu R dia katakanlah 2 juga. So, kalau nak cari E, dia tanya berapa E. Berapa yang R ni dapat, kita akan pakai 1.5. Kenapa? Sebab sama. Okay, tapi kalau dia kata berapa rintangan berkesan untuk rintangan dalam berkesan. Okay, effective internal resistance, kita akan guna 1 per R. So, 1 per R sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 2. So, kita akan dapat 2 per 2. Jadi, bila kita terbalikkan R per 1, masih lagi 2 per 2. Jadi, untuk dapatkan kiranya R tu adalah 1 ohm lah rintangan dalam berkesan dia ataupun effective internal resistance dia adalah 1 ohm. Okay, alright. Cikgu rasa, okay, tiba-tiba cikgu rasa soalan ni kita boleh tengok dalam video seterusnya sebab kita boleh jadikan dia sebagai latihan. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Pendek sahaja, just nak tengok pasal siri dengan selari. Oh, satu lagi. Apa nak cakap? Kalaulah dalam soalan tanya, susunan mana paling sesuai? Okay, biasanya kalau dia kata susunan bateri, biasanya kita akan pilih siri. Okey, biasanya kita akan pakai siri. Kenapa? Sebab bila kita pakai siri, nampak tak? Daripada kita beli bateri itu 1.5. Tapi bila kita susun macam ni, kita dapat 3. Kalau kita susun secara siri, macam selari, tak ada point lah. Sebab kita punya V yang kita dapat tu still 1.5 V. Walaupun kita beli banyak bateri. Baik pakai satu bateri je, dapat 1.5 juga. Macam tu. Okey. So, kalaulah soalan tanya, ataupun dia minta kita cadangkan cara susunan bateri, kita akan pilih secara bersiri. Kenapa bersiri? Why do we need to use series? Satu reason dia kita boleh kata untuk meningkatkan daya gerak elektrik. To increase the electromotive force. Okay, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.